Gold bar 250 gram ini berharga sekitar RM122,000. Pada tahun 2018, harga emas ini hanyalah sekitar RM41,000. Simpanan selama 7 tahun telah memberikan keuntungan sekitar RM74,000 atau keuntungan secara purata 23% setahun selepas tolakan spread dan zakat. Adakah simpanan RM41,000 anda di ASP, KWSP atau tabung haji dapat memberikan pulangan yang sama? Dan adakah nilai duit RM41,000 anda masih kekal nilai seperti 7 tahun lepas? Harga minyak, beras, telur dan barangan asas lain sudah banyak berubah sejak 7 tahun yang lalu. Jadi adakah anda masih mengharapkan simpanan RM41,000 itu masih ada kuasa membeli yang sama untuk 10 tahun akan datang? Sebab itu emas merupakan simpanan jangka panjang yang terbaik kerana harganya meningkat setiap tahun. Cukup dengan sejarah harga emas 20 tahun lepas membuktikan fakta ini. Bagi simpanan yang anda tidak akan guna dalam tempoh masa 2 tahun, ia lebih menguntungkan apabila dibekukan dalam bentuk emas fizikal. Bagi berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.